Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kini sedang meneliti kenyataan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Terdahulu Hadi mendakwa kemenangan politik lebih utama berbanding menunaikan haji. Betapa besarnya kewajipan politik ini, sehingga Nabi SAW mendahulukan kemenangan politik daripada menunaikan haji dan umrah. Orang kita buat haji umrah dulu, politik kemudian. Nabi kemenangan politik dulu, baru Nabi buat haji dan umrah. Dalam satu kenyataan tidak menyebut nama Hadi secara langsung, Ketua Pengarah JAKIM, Sirajuddin Suhaimi berkata kajian terhadap kenyataan Hadi itu bertujuan memastikan umat Islam memahami dengan jelas kedudukan ibadah haji dan umrah dalam Islam dan tidak disalah tafsir. JAKIM turut menyeru semua pihak sentiasa berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Kenyataan ahli Parlimen Maran itu ketika berceramah PRK Don Air Kuning kemarin mengundang reaksi pelbagai pihak. Nabi tak tunai haji, wajib selalu. Abu Bakar pergi haji. Setelah Mekah berjaya dibebaskan, Fathu Mekah, barulah Nabi pergi Mekah. Setelah Mekah dibebaskan. Jadi politiknya, ini menandakan bahawa Nabi mendahulukan kemenangan politik daripada ibadat haji dan umrah. Kerana ibadat haji umrah ni wajib muwassa', wajib yang boleh ditangguh. Kemenangan politik tak boleh ditangguh. Islam mesti berkuasa. Yang inilah banyak orang PAN tak baca ni. Orang yang melompak sana tak baca. Orang umrah tak baca ni. Mudah-mudahnya ikut DAP. Pertama sekali, izinkan saya nyatakan dengan jelas dan terang di sini. Isu ini sebenarnya tidak patut pun jadi masalah. Tak patut jadi FYP. Tak patut pun dihingat-hingatkan. Sebab calon daripada pihak PAS, PN itu adalah Muslim. Calon daripada pihak PH juga adalah Muslim. Kalau calon daripada PAS kalah, maka calon BM ni akan menang. Dia yang menang ni adalah Muslim juga, orang Islam juga. Dia tak tolak syariat Islam. Bahkan dia juga memartabatkan Islam. Dia ni pun bukan orang sembarangan. Lebih kurang dengan orang yang pertama juga. Dia ni pun pendidikan dia pun tinggi dalam pengajian Islam. Pensyarah lagi dekat UPSI. Jadi bukan sikit-sikit lah. Jadi dua-dua ni adalah orang yang bagus. Hujah yang dikemukakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ialah merujuk kepada perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak memasuki Mekah dan berpatah balik demi maslahat politik Islam. Panjang lebar Tuan Guru Haji cerita berkaitan tentang hal berkenaan dan kita berterima kasih di atas cerita itu kita dapat ingat balik apa yang berlaku di dalam peristiwa berkenaan. Pun begitu sahabat-sahabat, kenyataan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini ada masalah. Sebab ketika itu haji belum difardukan. Mana ada haji tahun 6 Hijriah. Sedangkan menurut majoriti para ulama, ibadah haji hanya diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Maka perjanjian Hudaibiyah tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk menangguhkan ibadah yang telah diwajibkan. Umrah yang nak dilakukan pada tahun berkenaan pada perjanjian Hudaibiyah itu bukan ibadah wajib secara ijma'. Dia ialah ibadah umrah sunat. Keempat, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang juga berhujah apabila haji telah diwajibkan, Nabi SAW masih tidak menunaikan haji kerana mendahulukan kemenangan politik. Masalahnya sahabat-sahabat, kenyataan ini ada salah yang total. Fathul Mekah berlaku pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah yang kita kata kemenangan umat Islam tu. Haji diwajibkan tahun ke-9 Hijriah, satu tahun berikutnya ataupun tahun berikutnya. Maka ketika haji mula diwajibkan, Mekah sudah berada di bawah
bawah pemerintahan Islam. Islam dah menang dah. Nak cari kemenangan apa lagi dekat Mekah? Nak lawan kafir mana lagi dah? Kafir Quraisy tak lawan dah. Memang tahun tu, tahun ke-9 tu Nabi tak buat haji. Tapi dia tak ada kaitan pun dengan kemenangan politik. Kemenangan politik lebih utama daripada umrah dan haji. Statement daripada Tuan Guru. Mohon penjelasan. Bila wajib haji, mu pergi haji lagi. Kalau wajib haji tahun ini cukup belanja. Haji ni man istata'a ilaihi sabila. Orang yang ada kemampuan pergi, wajib pergi. Okey. Katakanlah mu tahun ini 2025 cukup duit, boleh pergi haji, ada tambang. Maknanya sudah mampu. Mu wajib pergi tahun ni. Faham lagi? Tahun depan boleh tak mu nak pergi? Tak mu pergi tahun ni. Cik jawab. Tak lah. Siapa yang wajib pergi tahun ni, dia nak pergi tahun depan, boleh. Faham lagi? Itu pendapat ulama. Bukan wajib dia tu hari ni selalu. Wajibun muwassa'un. Macam masuk waktu sembahyang Zuhur pukul 1:30. Orang puasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah wajib sembahyang 1:30? Wajib sembahyang dari 1:30 sampai 4:30. Wajib muwassa'un, diluaskan wajib itu. 1:30 pun wajib, 1:45 pun wajib, 2 suku pun wajib, 2:30 pun wajib, 3:40 wajib, 3:63 pun boleh. Jangan masuk waktu asar, haram. Faham? Jadi siapa yang sudah cukup kemampuan tahun ini pergi Mekah, dia tempohkan lagi 2 tahun. Hukumnya harus dengan syarat ada azam nak pergi 2 tahun lagi. Faham? Jadi kalau saja-saja kita nak pergi 2 tahun lagi, hukumnya harus, apatah lagi menyelamatkan kuasa politik umat Islam daripada terlepas tangan, kita tangguhkan haji, lebih-lebih lagi lah boleh. Faham atau tidak? Ke tak faham? Faham ke tak? Okey. Kita nak nikah. Boleh tak nak pergi haji tahun depan? Pasal tahun ni nak nikah. Boleh tak? Boleh dengan syarat berazam nak pergi tahun depan. Kerana seorang perempuan boleh tangguh haji, dah kerana kuasa politik orang Islam, tak boleh tangguh. Jangan buat bodoh gitu. Faham? Kalau jahil, diam. Kalau cakap, orang tahu dah jahil. Nah. Soalan seterusnya.